akan menyesallah kamu kepada sesiapa yang nak mencari kereta import recon kalau tak tengok video ni daripada awal hingga ke akhir. Apa bah? Ya. Apa tips nak beli kereta import recon? Nombor satu, Abu ya. Kita ada 3S Center. Kita jual. Kita beri servis. Servis. Dan juga spare part. Spare part. Mana mungkin? Tak ada mungkin. Kalau kereta tu kereta yang tak berkualiti, Betul? kita berani nak buka 3S Memang tak berani. tempat yang sama. Betul. Nanti kalau apa-apa masalah, customer datang cari, customer marah kita. Kena susu. Apa susu? Susu. Susu tu mana? Susu tu mana? Cara yang kedua, Kita kena beli dengan direct AP holder. apa itu AP holder? Approval permit. Okey. Untuk kita import kereta import masuk ke Malaysia. Ya, tempat-tempat lain pun mengaku AP holder. Awak rasa awak percaya? Apa buktinya? Cakap saja tak guna. Dari sini kita menunjukkan AP-nya muka ni. Muka ni Kita sendiri yang import kereta. dan kita sendiri yang Jual kereta. tak ada orang. Tengah. Harga jadi Murah. tak payah kongsi-kongsi. Tak payah nak kongsi. Putih yang nombor 3. Bila direct AP holder, kita nak jaga kereta tu confirm lah kereta yang terjaga kualitinya. Betul? Mana mungkin kalau kita tak nak jaga nama kita. Takkanlah kita nak jual barang-barang yang tidak premium. Betul. Yang tidak ada kualiti. Topik seterusnya, harga recon. Harga recon ni, ya Allah, macam-macam faktor. Apa dia faktor dia? Grade. Dia, Mileage. mileage dia, variant dia, spec dia. Lepas tu currency Jepun, Currency Malaysia. Betul. Lepas tu cukai. Cukai, nak betul. bayar ke custom. Betul. Cukai pula nak bayar komiti. Semua ni pengaruh harga recon. Mana nak tahu harga yang betul-betul value for money? Paling mudahnya datang dekat tempat hal yang direct. AP holder. Detail semua kita bagi. Betul. Kita tahu taktik-taktik yang baik untuk dapat harga kereta yang rendah. Yang seterusnya, Tolonglah. kita ada Kuasa. untuk buat harga Rendah. dengan kualiti kereta yang Tinggi. sebab kita terletak di Kuantan, Pahang. Yang tempatnya sewanya murah. Murah. Overheadnya murah. Takkanlah kita tak ada kuasa. Nak bagi harga rendah. Yang seterusnya jualan tertinggi sejak tahun 2000. 18. Sebab apa kita tertinggi? Pembayar cukai paling tinggi untuk custom. Setiap kali kita jual kereta ni, kita kena bayar cukai dekat Custom. custom. Jadi custom tahu jualan siapa yang tertinggi dalam. Malaysia. Jadi bila tanya custom di Raja Malaysia. Hello custom. Waalaikumsalam. Siapa dalam banyak-banyak kedai recon siapa yang paling banyak jual daripada 2018? Tak nak bagi tahu. Kalau dia tak nak bagi tahu, kita pasya juga. Yang paling tinggi nombor kas Kuantan. Takkanlah kita berani nak petik nama custom di Raja Malaysia. Dia bagi kita sijil, menunjukkan kita jualan tertinggi di Pantai Timur. Macam mana kita dapat jualan tertinggi tu? Semua gambar delivery yang kita hantar ke dia jual kereta kat customer. Tolong tunjuk semua gambar cap ke. Banyak yang orang puji dah. Banyaknya. Banyak yang orang puji. Mana mungkin selama ini yang memuji kita bercakap benda yang baik-baik. Mana mungkin kalau jualan kita jualan tertinggi sejak 2018 sampai sekarang tak ada orang yang lawan. Kalau kereta kita tidak berkualiti. Kalau kereta kita tidak premium. Kalau kereta kita tidak harga murah. Murah. Nombor car. The king of imported cars. Inisco. Tunggu lagi, kuat dan jom. Nombor kas.